Selamat pagi ahli-ahli kabinet. Taklimat kita pada hari ini bukan sekadar nak imbas sejarah, tapi untuk kita sama-sama bina satu pelan tindakan. Ya, kita akan lihat balik krisis kewangan 1997, tapi bukan untuk bernostalgia. Kita nak gali balik formula daya tahan ekonomi yang dah terbukti berkesan supaya kita lebih bersedia untuk apa jua cabaran yang mendatang. Okey, agenda kita hari ni kita susun macam sebuah cerita. Mula-mula, kita kena kenal musuh kita, iaitu krisis ekonomi itu sendiri. Lepas tu, kita kaji balik macam mana kita menang pertempuran yang lepas. Kemudian, kita tengok peranan wira tak didendang, iaitu rakyat kita. Kita kenal pasti apa aset terkuat kita dan akhir sekali, kita bina strategi mantap untuk masa depan. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian 1, anatomi krisis ekonomi. Kan orang kata, untuk kita bina pertahanan yang kebal, kita mesti faham dulu macam mana corak serangan musuh. Jadi, jom kita bedah siasat macam mana satu krisis ekonomi itu boleh berlaku dan merebak. Sebenarnya, punca kemelesetan ni mudah je. Ia bermula dengan krisis keyakinan. Bila orang ramai mula takut nak berbelanja, syarikat pun terpaksa berhenti menghasilkan barang sebab tak ada pembeli. Ia betul-betul macam domino, tahu tak? Satu jatuh, yang lain semua akan ikut tumbang. Dari satu kedai kecil, ia boleh runtuhkan seluruh ekonomi negara. Sejarah dah tunjukkan benda ni memang berulang. Tapi krisis 1997 ni, yang ini lain sikit untuk kita. Kalau krisis-krisis lain tu bermula dari pusat kewangan dunia macam Wall Street, krisis 97 ni serang kita terus kat halaman rumah kita. Mata wang kita diserang secara langsung. Jadi, tindak balas kita pun kenalah unik. Tak boleh harapkan nasihat orang luar semata-mata. Dan inilah bahagian yang paling penting untuk kita faham. Semua nombor-nombor besar ni, KDNK jatuh, PNK susut, ia bukan sekadar statistik dalam laporan. Kesannya sampai terus ke meja makan setiap keluarga. Bila KDNK negara jatuh, maknanya ada syarikat yang terpaksa buang pekerja. Bila pekerja hilang pendapatan, harga barang pula naik. Nampak tak? Dasar yang kita putuskan di Putrajaya ni, kesannya sampai ke dapur rumah di Perlis. Sekarang, jom kita masak bahagian 2, pelan tindakan respons 1997. Okey, kita dah faham ancaman dia. Sekarang, mari kita tengok macam mana kita bertindak balas. Inilah masanya kita berhenti bertahan dan mula melawan balik dengan berani. Prinsip kita masa tu sangat jelas. Apabila pasaran antarabangsa dah jadi macam kasino besar yang dikawal oleh spekulator, kita buat keputusan untuk tak nak berjudi. Kita tarik diri, kita balik jaga rumah kita sendiri. Kedaulatan ekonomi negara kita letak nombor 1, jauh lebih penting dari mana-mana teori pasaran bebas yang sedang mengkhianati kita. Pelan tindakan kita masa tu macam satu operasi pembedahan yang tepat. Langkah pertama, kita tambat ringgit. Ini untuk hentikan pendarahan. Langkah kedua, kita haramkan dagangan luar pesisir. Ini untuk tutup luka dari serangan luar. Dan langkah ketiga, kita panggil balik semua ringgit di luar negara. Ini ibarat transfusi darah untuk suntik balik modal ke dalam sistem kewangan kita. Dan kesannya serta-merta. Dalam masa sebulan saja lepas kita buat semua ni, sistem perbankan kita terus terima suntikan 1.5 bilion ringgit. Ini macam nafas pertama yang kita dapat ambil selepas hampir lemas. Itu baru permulaan. Tak sampai 2 minggu lepas tu, boom, masuk lagi 4.9 bilion. Tiba-tiba, bank-bank kita yang tadinya kering kontang, sekarang dah ada modal yang cukup untuk bagi pinjaman balik, untuk gerakkan semula enjin ekonomi negara. Nak faham senang, bayangkan macam nilah. Ekonomi negara kita ni macam akaun simpanan keluarga. Kalau kita tahu ada skamer kat luar sana tengah cuba nak godam akaun kita, apa kita buat? Mesti kita terus lindungi duit kita kan? Kita pindahkan ke tempat selamat, kita kawal setiap sen yang keluar masuk. Itulah sebenarnya yang kita buat. Tapi pada skala satu negara. Seterusnya, bahagian 3, kita sentuh tentang ekonomi di peringkat rakyat. Sebab apa? Sebab dasar kerajaan yang paling bijak sekalipun hanyalah enjin. Yang jadi bahan apinya adalah rakyat. Kejayaan sebenar hanya datang bila satu negara bergerak seiring, seirama. Jadi, strategi kita adalah untuk selaraskan belanjawan negara dengan belanjawan setiap isi rumah. Bila kerajaan potong import barang mewah, kita seru rakyat untuk beli barangan buatan Malaysia. Bila kerajaan berjimat, kita galakkan rakyat utamakan apa yang perlu. Setiap ringgit yang dibelanjakan oleh rakyat menjadi satu undi untuk kedawatan ekonomi kita. Dan ini semua bukan sekadar nasihat, ya. Ini adalah strategi pertahanan ekonomi. Bila kita beli barangan tempatan, kita pastikan duit tu pusing dalam komuniti kita sendiri. Bila kita tanam cili sepokok 2 belakang rumah, itu dah jadi benteng pertahanan kita dari kenaikan harga barang. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kesannya luar biasa.
Okey, kita beralih ke bahagian 4, tonggak kalis kemelesatan. Dalam setiap krisis, pasti ada hikmahnya. Krisis 1997 telah tunjukkan pada kita dengan sangat jelas apa sebenarnya tulang belakang ekonomi negara kita yang sebenar. Kenapa 4 kategori ini stabil? Sebabnya mudah je. Keperluan asas macam air dan elektrik, tak kira ekonomi macam mana pun, orang tetap kena guna. Kepentingan awam sebab ia melibatkan keselamatan negara. Mandat kerajaan sebab kesihatan rakyat sentiasa jadi keutamaan. Dan produk penting, ini adalah barang-barang asas yang kita kawal harganya melalui subsidi yang secara tak langsung bantu kawal inflasi dan jaga kebajikan rakyat. Dan ini membawa kita ke bahagian terakhir. Dan pada saya, yang paling penting, rangka tindakan untuk kestabilan masa depan. Macam mana kita nak ambil semua pengajaran berharga ni untuk bina sebuah Malaysia yang lebih kebal, lebih tahan lasak di masa hadapan? Pelaburan kita pada masa depan mesti lebih strategik, lebih tajam. Kita perlu melabur dalam kedalaman, bukan sekadar kelebaran. Maksudnya apa? Maksudnya kita bukan setakat nak ada kilang ubat, tapi kita nak mampu hasilkan bahan mentahnya sendiri. Bukan setakat tanam padi, tapi kita nak kuasai teknologi benih dan baja kita sendiri. Untuk kita capai semua ni, kuncinya adalah kandungan tempatan. Kita kena pupuk secara agresif, ia satu kitaran yang lengkap. Kita bawa masuk teknologi, kita bina kemahiran dalam negara, kita sokong usahawan tempatan untuk cipta produk guna bahan tempatan dan akhir sekali, kita sebagai kerajaan dan rakyat, kita wujudkan permintaan untuk produk tu. Ia pelaburan jangka panjang untuk kemandirian industri kita. Jadi, rumusan utamanya sangat jelas. Daya tahan ekonomi yang sejati tak dibina oleh Putrajaya seorang diri atau oleh rakyat semata-mata. Ia lahir dari gabungan mantap antara kerajaan yang berani buat dasar untuk lindungi negara dan rakyat yang bersatu padu menyokongnya melalui tindakan harian mereka. Maka, persoalan yang saya nak tinggalkan untuk kita semua hari ini bukanlah jika krisis akan datang lagi, tetapi apabila ia akan datang. Dan tugas kita bersama adalah untuk memutuskan di antara semua tonggak kekuatan yang kita dah bincangkan, yang mana satu perlu kita perkasakan dahulu, supaya bila badai melanda nanti, rumah kita, Malaysia, akan tetap teguh berdiri.